emas public gold. Okey, sebelum saya bercerita berkaitan 3 kaedah ni, okey, siapa-siapa yang nak menyimpan emas, buka akaun emas, okey, boleh pergi ke pautan saya tu, okey. Pergi ke pautan dan boleh register dekat situlah. Registernya adalah percuma sahaja. Register simpanan emas macam ni, Gold Accumulation Program, okey. Simpanan adalah percuma, okey, patuh syariah, okey, yang dikelola oleh Amani Advisor Sendirian Berhad. Okey, tiada komitmen selagi kita tak buat komitmen. Okey, komitmen dekat sini. Ni kalau ni easy payment purchase. Kaedah yang kedua, easy payment purchase, dia ada komitmen. Selagi kita tidak buat komitmen, sama ada kita buat kaedah satu ni, belian secara full payment ataupun kita simpan dekat account gap, tiada komitmen. Selagi kita tak buat komitmen. Dekat sini kalau kita buat easy payment purchase, bayar selama 6 kali bayar ataupun 10 kali bayar, sudah jadi komitmen lah sebab kita lock harga. Okey, lock harga hari ni dan bayar untuk 6 bulan ke depan ataupun 10 bulan ke depan. Itu dah ada komitmen lah sebab dia potong, kita buat bayaran setiap bulan. Okey, mampu milik sebab apa? Sebab kita boleh beli serendah RM100. Okey, nampak ni, kita boleh beli cash serendah RM100 dekat sini. Okey, dekat ni, dekat account gap juga kita boleh buat belian serendah RM100. Okey, kalau kita ada lebihan atau ada duit untuk kita simpan serendah RM100, mana kita dah boleh buka account gap. Okey, simpan dekat account gap ni sedikit demi sedikit lah, minimum RM100. Kalau untuk EPP, minimum dia kalau nak buat 6 kali bayar ni, 6 kali bayar ataupun 10 kali bayar, kita kena buat belian serendah RM1,000. RM1,000, paling minimum RM1,000. Item yang paling sesuai untuk RM1,000 adalah inilah. Ni, 1 dinar. 1 dinar hari ni bernilai RM2,000 dah. Sudah RM2,000 dah. Okey, kalau dulu RM1,000 lebih, sekarang ni 1 dinar pun dah RM2,000. Okey. Minimum ya inilah 1 dinar untuk kita buat EPP. Dan seterusnya untuk kita buka account gap, kita simpan dekat account gap minimum RM100.